Pernah tak terfikir dari mana sebenarnya datang idea tentang sebuah negara? Adakah ia satu konsep moden yang, kita pinjam dari barat? Okey, hari ni jom kita patah balik ke zaman silam untuk kita tengok macam mana Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya dah pun membina sebuah negara bangsa yang sangat lengkap ratusan tahun lebih awal. Jom kita mulakan dengan soalan ni. Selalunya kita macam diajar yang idea negara moden, yang ada sempadan, ada undang-undang, kerajaan yang tersusun, semua ini bermula di Eropah. Teori ni, ya, ada betulnya, tapi ia tak menceritakan keseluruhan kisah. Sebab, hakikatnya, dekat rantau kita sendiri, dekat alam Melayu, sebuah model negara bangsa yang sangat-sangat maju dah pun wujud. Dan ia bukan saja stabil, tapi pengaruh dia melangkaui sempadan, jauh sebelum kedatangan kuasa Eropah lagi. Okey, untuk kita faham betapa hebatnya Melaka, kita kena tengok asas dia dulu. Konsep negara bangsa ni tak muncul tiba-tiba. Ia dibina atas warisan kerajaan-kerajaan awal macam Funan, Champa dan terutamanya Sriwijaya, sebuah empire maritim yang pernah menguasai rantau ni. Kerajaan-kerajaan awal ni, diorang dah pun ada 4 ciri asas yang kita kenal hari ini. Ada pemerintah, iaitu raja, ada undang-undang untuk jaga ketenteraman, ada wilayah yang jelas dan sudah tentulah ada rakyat yang bernaung di bawahnya. Ini boleh kata macam acuan asas sebuah negara lah. Dan acuan inilah yang diambil oleh Kesultanan Melayu Melaka dan kemudian disempurnakannya. Melaka bukan sekadar waris tau. Dia ambil, dia tambah baik, dia susun semula semua elemen ni, jadikan ia satu jentera pentadbiran yang sangat efisien dan berkuasa. Jadi, apa ramuan rahsia Melaka ni? Kekuatan dia terbina atas 6 tiang seri utama. Jom kita bedah siasat satu persatu. Macam mana setiap satu tiang ni menyumbang kepada keagungan kesultanan ini. 6 ciri ni, kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah, undang-undang dan lambang, ini bukan sekadar senarai biasa. Ia satu sistem yang saling berkait yang membolehkan Melaka berfungsi sebagai sebuah kuasa besar pada zaman tu. Okey, jantung pentadbiran dia ialah sistem pembesar 4 lipatan. Cuba bayangkan, ia macam sebuah kabinet moden. Di bawah Sultan ada bendahara yang fungsi dia macam Perdana Menteri. Lepas tu ada penghulu bendahari yang jaga kewangan, temenggung jaga keamanan dan laksamana yang pertahankan kedaulatan laut. Nampak tak? Sangat tersusun. Apa gunanya ada kuasa kalau orang lain tak iktiraf kan? Kedaulatan Melaka ni bukan sekadar syok sendiri. Kuasa besar dunia masa tu, iaitu dinasti Ming dari China, mengiktiraf Melaka sebagai sebuah kerajaan yang merdeka dan setaraf. Dan pengiktirafan ni sangat penting sebab ia bagi perlindungan dan buka pintu perdagangan antara bangsa seluas-luasnya. Dari sebuah pusat pemerintahan, pengaruh Melaka merebak luas. Wilayah dia makin besar melalui 3 cara utama. Pertama, penaklukan secara ketenteraan. Kedua, menawarkan perlindungan atau naungan kepada negeri-negeri yang lebih kecil. Dan ketiga, melalui ikatan perkahwinan diraja yang bijak. Satu gabungan antara hard power dan soft power. Nah, ini bahagian yang paling menarik bagi saya. Untuk tadbir sebuah empire yang ada darat dan laut, satu kanun undang-undang je tak cukup. Melaka ada 2. Hukum Kanun Melaka untuk semua urusan di darat dan Undang-Undang Laut Melaka, sebuah kod maritim yang sangat terperinci sampai ia jadi rujukan para pedagang di seluruh rantau. Ini menunjukkan betapa canggihnya sistem keadilan diorang. Tapi, kekuatan Melaka ni bukan hanya terletak pada sistem dan undang-undang. Di sebalik semua tu ada satu falsafah yang mengikat pemerintah dan rakyat dalam satu ikatan yang sangat istimewa. Ia dipanggil wak adat. Boleh faham, wak adat ni macam satu bentuk kontrak sosial purba. Ia termeterai antara Sangsa Purba yang mewakili golongan pemerintah dan Demang Lebar Daun yang mewakili golongan rakyat. Ia adalah satu janji, satu sumpah setia. Perjanjian ni mewujudkan satu hubungan timbal balik, macam give and take lah. Sultan berjanji untuk memerintah dengan adil dan jaga kebajikan rakyat. Sebagai balasan, rakyat pula berjanji untuk bagi taat setia yang tak berbelah bahagi. Konsep inilah yang jadi macam gam sosial yang memastikan kestabilan dan keharmonian dalam kesultanan. So, soalan paling besar sekarang, kenapa semua ni penting untuk kita tahu hari ni? Kenapa sebuah kesultanan dari abad ke-15 tu masih relevan?
Sebabnya sejarah Melaka ni memecahkan mitos yang konsep negara bangsa tu adalah ciptaan barat semata-mata. Ia buktikan yang sebuah peradaban sophisticated dah pun wujud dekat sini. Dan lebih penting lagi, banyak daripada struktur pentadbiran, sistem undang-undang dan falsafah hubungan pemerintah rakyat yang diasaskan oleh Melaka, kita masih boleh nampak jejaknya dalam pentadbiran negara kita hari ini. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan untuk kita renungkan sama-sama, sejauh manakah idea-idea lama tentang kedaulatan, kesetiaan dan keadilan yang kita warisi dari Melaka masih membentuk cara kita melihat negara dan identiti kita pada hari ini. Fikir-fikirkan.